Coba haji berdrahnya ke tengok hana mada lah. Berdrah. 3 minggu wago 3 ayat abut. Ham mada lagi ya. Mah je nak pegang bawa ngempung ayat lebon tu. Sama orang ayat lebon. I fikir je agama lagi balik lagi peng totoh. Mudah dah minta. Mana pun apa ni tak ni kampung tak ni. Belantu berhadik tak mendung ni. Pak ma je dia. Gara-gara lagi aku kampung kan. Awakkah hanya tinggal sembahyang niku. Ara kali ni jabut. Kamu kenapa tinggal sembahyang? Kamu kenapa tinggal sembahyang? Yang kau kai pahala buat haram. Kai pahala buat haram. Tinggal sembahyang kau haram kau. I pahala je. Bagi dia kenapa tinggal sembahyang? Bagi dia hanya tinggal sembahyang. Tak ni belantu tak kamu orang. Wei ma kamu orang nampak katuh bubur tu tak wei apa ma juga dia. Banyak katuk janji. Tengku semua, ada ustaz kecil semua. Pada hak mereka rasul-rasul 25 itu wajib amanah. Amanah wajib pada diri rasul. Wajib pada diri rasul. Amanah itu apa? Apa amanah itu? Menjaga zahir dan batinnya daripada melakukan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamu Mamat, itu amanah namanya. Lawan amanah mustahil bagi Rasul. Lawan amanah mustahil. Apa lawan amanah? Khianat itu apa? Khianat itu ialah menyalahi perintah Allah itu. Aqimus salah. Allah suruhkan kepada Rasul ya. Aqimus salah, dirikan sembahyang, tapi mereka tidak melakukan sembahyang. Itulah menyalahi. Maksud menyalahi. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka menyalahi, tidak melakukan. Itu menyalahi, itu khianat. Khianat itu mustahil bagi Rasul. Amanah wajib bagi Rasul. Siapa saja yang meyakinkan Rasul itu tidak amanah, maka orang itu dirty itu menjadi kafir. Kamu Muhammad? Oh, Muhammadiku, kamu Muhammadiku. Bermudah dalil? Ya. Lawan khianat kan? Lawan kau khianat mana? Khianat itu menyalahi perintah. Tuh dalil aku. Menyetang lagi tengku. Baik pegang-pegang mentang bahawa amanah wajib bagi Rasul. Mustahil khianat mustahil bagi Rasul. Baik pegang-pegang mentang. Dalil mana? Dalil ijmali mentang je. Karena tu mentang hanya ada dalil ijmali 20 jam dalam maksiat. Kamu orang toh dari khianat. La innahum ke. Rasul terkedi berarti menyalahi niku. Seandainya Rasul menyalahi perintah Tuhan, berarti melanggar peraturan Tuhan, meninggalkan perintah Tuhan. Dengan menyalahi perintah Tuhan, itu dengan melakukan pekerjaan haram atau melakukan pekerjaan makruh atau melakukan khilaf aula. Tapi melakukan pekerjaan haram, melakukan perbuatan haram, melakukan perbuatan makruh, melakukan perbuatan khilaf aula bukan untuk mensiarkan agama. Kalau untuk mensiarkan agama itu tidak dinamakan khianat. Seperti yang telah kami bahaskan, kan? Tapi yang dimaksud khianat ini menyalahi perintah Allah, yaitu menyalahi dengan cara melakukan perbuatan haram yang bukan untuk mensyariatkan Islam. Kamu kan? Kontu syiar gua. Gepubuh haram, geperintahkan sembahyang wajib tapi tidak dilakukan. Wa takrabu zina, diperintah dilarang, kayak kan? Kan haram hukum zina tapi dilakukan. Ini khianat. Kalau Rasul khianat, berarti kita juga diperintahkan untuk melakukan misil perbuatan mereka. Lantaran bahawa kita diperintahkan untuk mengikuti mereka
Rasul. Apa yang diperbuat oleh mereka, maka wajib kita lakukan. Makna Rasul memang diperintahkan lagi, kau lagi acara ni. Makna diperintahkan le apa kena pernah diperintah oleh Allah bahawa untuk melakukan perbuatan maksiat. Hana kamu kan? Hana diperintahkan le Tuhan untuk melakukan maksiat. Tiga tu ulang. Menyedang lagi Muhammad. Yang lagi toh dalil khianat. Toh dalil bahawa khianatnya mustahil dari Rasul. Toh dalil. Munya Nabi khianat. Munya Nabi berarti ke pelaku buah haram. Munya Nabi ke pelaku buah makruh. Khilah Allah yang kau untuk syiar agama apa? Kau untuk pelahir agama. Kamu kan munya dilakukan buat lagi nya. Berarti tanya keperintahkan lagi yang cik. Tapi dia nikah kibat. Keperintahkan oleh Allah untuk ikut mereka Rasul kaya. Apa yang orang berlaku, dia berlaku kaya kan? Kamu kan? Kamu mau Nabi berarti ke buat haram, berarti dah berlaku je buat haram. Mana dah berlaku buat haram ni no? Dah Rasul dah berlaku buat haram. Yang dia berlaku apa? Kau ada warisan dari waknya. Yang dia berlaku kau warisan daripada Rasul. Kamu kan? Ya, ini yang iman ku. Atakal lah tak rabu tinanya yang iman mendang ayah nak iman berlaku ju. Kamu kan? Akhir masalah. Ni yang iman mendang, yang daun-daun tinggal di semayang. Yang daun di daerah mendang. Ini yang semayang kan di daerah mendang. Ya nak bertah di rawaro nyapi bertah dia tinggal semayang haji. Kamu kan? Anda ni daerah mendang berlaku semayang. Yang lain Islam daun. Kamu kan? Rat tajuk kon Islam ni. Tabak murtad naik murtad tiga Muhammad. Murtad dengan perbuatan, murtad dengan perkataan, murtad dengan ide keyakinan. Munyo keyakinan batina Tuhan dua nya kafir. Nya murtad dengan niat, dengan keyakinan. Murtad dengan perbuatan ada. Kajak Cina penayung, kajak badako Cina penayung, kacok pure, kabubuh lagi oleh ke patung. Yang murtad dengan perbuatan. Karena kelakuan yang dia buat di ke patung lagi kelakuan kafir. Yang perbuatan dapat memurtadkan neo. Kamu kan? Murtad dengan perkataan. Yang tak perhali buah hari. Kian apa dengan teman minggu? Kian nak jabut. Wakah hati anjir tinggal buat minggu. Wakah bak dia jabut. Aja berkena semayang wajibkan di dalam dah. Ada tema haji wajibkan. Ada tema haji wajib cerita semayang. Ya haji ni haji ciji walaupun hak mati kamu kan. Tidak enggan tidak kamu. Jadi dah lega tahu bukti khianat. Tahu dalil khianat Rasul. Oh mustahil khianat. Tahu dalil mustahil khianat. Munyo mereka Rasul ke pelaku buat haram kau nanti jalan syariat. Nya mati tanya ke perintahnya pi lagi ancik diperintahkan. Tabat tanya didiko diperintahkan untuk ikut Rasul. Tiba ambut Rasul binambut tengok kaya. Mana Tuhan dah perintah buat haram? Hana. Nya jawab haji. Munyo memang berarti Tuhan ke perintahkan buat haram, tahu bukti jilah Quran. Tahu bukti jilah hadis. Siapa tahu bukti bahawa Tuhan ke perintahkan dia untuk pelaku buat haram, tahu bukti ji. Yang betul dia dalam teman kau akhir masalah. Ia berlaku teman kau tinggal. Negeri tinggal teman. Lah tak kena buat tina, baik kau betul tina, negeri betul tina. Hak tahu. Kamu kan? Tepat mah kamu kan? Ya, kamu kan? Jadi baik kau berlaku hati-hati hak bukai mah kamu kan? Udik anu yang kau baik komputer peng hak tahu kamu kan? Udiknya kau yang betul peng kena udik mau hata lan tu kamu ka kajak beut hap kai ma kamu ka nyawa kampung tak ada murtad tu kaji awak kampung teh macam nak jak beut Muhammad kamu ka tak pegah tak kafir tu nak kena dalam pegah benda murtad dengan perbuatan nyohankan perbuatan dengan perkataan dipahali buah ada nyan nak pegah lah duk dia pi pegah antara agama lah hamdawa lah mupom tai tak enan hanya diputuk dengan mendakwa pegah masalah hukum tu kai penafi buah haram. Kai dipahali buah haram, kai dipahara buat wajib atau dipenafi. Sedangkan buatnya yang sebut dengan dalam dalil khati. Munyo dipahali atau dipahara kebalikan daripada kepegahan dalil, dipenafi, kafir. Kaji wakam nyokon ahli agama
Baik pegang masalah hukum. Dia orang menafi dia. Nama kan? Nama kan aku anak pemahan. Buk bahan kajak tahun. Nama kan? Tahun ada ni orang belo. Nah, kamu kan kikah kamu ke sampingan yang diutamakan sekolah. Kerja yang diutamakan. Agama sampingan. Tengok orang akhirat sampingan je berarti. Ya, surga berarti kah sampingan dia. Neraka berarti kah jalan utama. Kedih dah mau hadakan baik dia apa-apa. Tengok malaikat mamak datang kan malaikat mamak. Nya antri mamak, mati antri. Kah maju kah? Kah kedih tu. Baik tengah leh dia neraka group tu. Lagi sama kata, gepu bari dia malaikat, gepu bari. Kamu kah? Yang dia oleh dosa kah kedih tu. Wi. Kau ni. Kamu mamak. Yang kajuk mamak.